Saya ni sebenarnya setengah orang panggil saya ni ustaz, dan saya bukan ustaz. Saya Dr. Azmi dari USM. Dah sekitar 30 tahun dah di Pulau Pinang ni. 17 tahun berkhidmat sebagai pensyarah kanan sejarah politik Malaysia. Pada malam ini saya nak bercakap tentang sejarah. Saya selalu sebut bahawa sejarah dengan kita ini dia sangat dekat. Dia dah jadi satu kefarduan dah. Fardu ain ke fardu kifayah pun tak pasti. Saya bincang dengan ustaz, dia kata fardu kifayah, dia kata fardu ain. Kerana sejarah ini dia semakin menyerung, semakin terpisah dengan kita, semakin diselewengkan. Sampai kita tidak kenal sejarah, identiti dan jati diri kita, terutama dalam aspek agama ni. Malam ini saya nak bercakap tentang peranan ulama, pondok dan madrasah dalam perjuangan yang sangat panjang, yang sangat hebat, yang melibatkan golongan agama, golongan imam-imam, golongan pejuang-pejuang, pembesar, bahkan raja-raja yang terlibat dalam perjuangan yang sangat panjang. Tetapi yang saya nak jelas pada anda ialah perjuangan ini tak pernah diangkat. Dalam buku yang diajar di sekolah tak ada langsung perjuangan ini. Dalam buku teks kita tak ada perjuangan. Yang ada kelompok kanan saja. Akhir-akhir ini orang angkat perjuangan kelompok kiri. Golongan agama tak ada tempat dalam naratif sejarah, tak ada dalam buku teks, tak ada dalam buku sejarah. Kalau orang bincang golongan agama, dia bincang kaum muda saja. Dan dilihat pondok ini sebagai institusi yang sangat mundur, sangat tidak moden, sangat konservatif. Guru pondok ini sebagai orang tidak menyumbang, sebagai kelompok yang feudal, kelompok yang kolut macam itu. Kalau dia nak bincang tentang agama, tentang institusi pendidikan Islam, mesti mula dengan madrasah. Madrasah yang mana satu? Madrasah zaman British, bawah pentadbiran British. Itu yang terjadi pada hari ini. Jadi dalam konteks ini, saya nak angkat bahawa ulama, pondok, madrasah dalam sejarah perjuangan ini adalah sangat besar sekali. Lebih besar daripada kelompok-kelompok yang lain. Kenapa tak ada peranan ini dalam sejarah? Kerana ahli sejarah tak mau peranan ini ditonjolkan. Dia pinggirkan. Dia anggap selekeh. Maka akhirnya tak ada dalam sejarah. Saya ulang, macam dalam buku teks, tak ada peranan golongan ulama ini. Yang sangat besar ini. Baik, sebelum saya mulakan sedikit perkongsian saya ni, saya nak baca satu ayat dalam Al-Quran yang bagi saya sangat jelas kepada kita. Telah diberikan mesejnya daripada Allah kepada kita sampai hari ini untuk kita hayati tapi kita tinggalkan. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat apa ini? Ayat daripada Al-Imran. Maksudnya berpegang teguh kamu dengan tali Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, dan jangan berpecah belah. Jangan kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan kamu. Lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah itu orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di jurang api neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat jelas dalam Quran menyuruh kita jangan berpecah, menyuruh kita supaya ingat dahulu kita di jurang api neraka kerana perpecahan, kerana kejahilan dan semangat jahiliah kita. Tapi akhirnya kita pada hari ini lagi teruk berpecah, lagi teruk tidak boleh bersaudara, lagi tidak prihatin. Bayangkan pada hari ini saudara kita di Palestin, di Gaza, bahkan di tempat-tempat yang lain. Kemungkinan satu masa nanti di India pula. Saudara-saudara kita ini ditindas, kita tak boleh buat apa. Umat yang ada bilion ini, umat yang disebut sebagai umat yang hebat, bersaudara, jemaah, umat yang kolektif, tapi tak boleh buat apa-apa, sehingga tahap kita sebenarnya dah tak boleh rasional lagi dengan apa yang berlaku pada saudara kita. Kita boleh senyap, tak boleh buat apa-apa, tengok saja sedih pun tidak. Sekejap saja mesti sedih, sekejap lupa, sekejap sedih, sekejap lupa. Macam tu. Kerana sudah hilang daripada hati kita, jiwa kita, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sengaja sentuh ayat ini kerana dia ada kaitan dengan sejarah perjuangan kita yang dahulu hebat. Di akhir perjuangan, dia telah dipecahkan. Macam mana dia boleh dipecahkan? Kerana penjajah tanam semangat permusuhan dalam kalangan kita yang begitu biasa saja sampai kita kental bermusuh sampai kali ini. Fokus saya nak bincang tentang peranan ulama, pondok. Banyakkan ahli sejarah ni dia tak bincang pondok ni. Dia bincang sejarah golongan kiri, golongan kanan, golongan nasionalis, pejuang itu, pejuang ini. Tapi pondok dia tak bincang. Yang bincang pondok ni golongan agama saja, ustaz-ustaz saja. Dan akhirnya mereka menulis, siapa nak baca tulisan ini? Orang agama sajalah. Dari segi akademik,
dia tidak dipandang tinggi. Ahli sejarah kurang. Ahli sejarah bahkan dalam perbincangan tentang peranan ulama ni, dia macam seolah-olah ulama ini tidak ada peranan yang sangat besar. Tak ada. Sebab itu bila kita bincang tentang penyuara kemerdekaan yang naik nama Datuk Ong, Burhanuddin, Ahmad Mustamad, Ibrahim Yaakob. Nama macam tu. Akhir-akhir ni dia angkat cimping pula. Dalam sejarah ini hakikat yang berlaku pada hari ini. Yang satu masa nanti saya bercakap di sini, sejarah itu akan angkat cimping sebagai pejuang kemerdekaan. Tengok nanti. Kerana dia sekarang ni berubah macam itu keadaannya. Kerana kita tidak kental. Pada malam ini kita berkumpul ni, dalam hati kita tak ada sejarah. Tak minat. Tak tahu sejarah. Tak tahu jati diri kita. Tak rasa besar. Sedangkan orang lain sedang angkat, sedang serongkan, selewengkan sebanyak mana boleh supaya akhirnya yang diangkat adalah kelompok-kelompok yang lain, yang tidak berjuang. Satu masa nanti saya kata, PKM contohnya mungkin boleh diangkat sebagai pejuang kemerdekaan. Kerana suara itu dah ada dah. Orang dah tulis dah. Dah angkat dah. Dah ada dalam buku dah. Dia jadi macam tu sekarang ni. Aspek ulama, pondok, madrasah ni benda yang saya kata terpinggir. Dia tak ada dalam narratif perjuangan kemerdekaan rasmi. Rasmi ni maksud dia tak ada dalam buku teks, dia tak ada dalam sambutan kita, tak ada dalam cerita-cerita rasmi, tak ada dalam akhbar sangat, dia tak muncul. Mana pergi perjuangan ulama? Siapa yang pernah berjuang ni? Siapa yang berjuang pertama kali lawan penjajah di sini? Golongan ulama, golongan umara, pemerintah, sultan-sultan ni dahulu hebat, bergandengan dengan ulama. Mereka ini berjuang. Lepas daripada era kejahatan Melaka itu, mereka mula berjuang menentang Siam. Ini sejarah orang Kedah ni lah. Sejarah negeri Melayu Utara ni. Kedah, Kelantan, Terengganu. Yang tidak jelas dalam sejarah. Kita kalau tanya siapa ulama yang berjuang, kita tak nampak. Orang Kedah ni mungkin kalau nampak, kalau dibertam di kepala batah tu, Syekh Abdullah Fahim. Tanya lebih, Syekh Abdullah Fahim ni siapa? Ada tak tahu siapa Abdullah Fahim ni dalam sejarah perjuangan? Tak tahu dah, setakat tu saja. Kenapa? Kerana tak ada sejarahnya, tak diceritakan. Itu baru orang yang kita dah biasa dengar. Macam mana dengan Abu Bakar Al-Baqir? Baik. Banyak tulisan pada hari ini angkat perjuangan orang Melayu lawan penjajah. Ada tulisan pada hari ini. Dah bincang tentang era Melaka lagi. Era Melaka ini, dia tak ada dalam buku teks kita. Dia ada cerita tentang kenapa Melaka runtuh. Jawapannya adalah kerana orang Melayu berpecah. Saya nak cakap pada tuan-tuan di masjid pada malam ini. Kajian saya menunjukkan tak ada perpecahan orang Melayu. Orang Melayu mana yang berpecah di Melaka? Tak ada. Tetapi yang tak ditulis dalam sejarahnya ialah pengkhianatan pedagang-pedagang asing di Melaka. Kalau ahli sejarah dia tahu kisah ini. Dalam sumber Portugis bertimbun ada cerita ini. Melaka runtuh kerana pengkhianatan. Tak ada merosot. Tak ada lemah. Tak ada perpecahan. Tak ada pengkhianatan. Kerana saya dengar di YouTube sekarang ni, setengah golongan ustaz dia angkat perpecahan Melaka ini dan dia kata pembesar-pembesar Melayu khianat terhadap Melaka, bantu Portugis. Saya kata dari mana dengar sejarah yang macam ni? Kaji di mana? Bukti mana? Bercakap di masjid ni bahaya tentang sejarah. Kerana kena pengetahuan yang tinggi dalam bidang-bidang yang dia kena kaji. Tapi bila ustaz bercakap di masjid, orang percaya ke tidak? Orang percaya. Dan ini malang kerana sejarah kita ni, saya kata keseluruhannya, dia tidak simpati pada perjuangan kita. Dia tidak berpihak pada kita. Dia berpihak pada orang lain. Jadi elemen pengkhianatan ini tertutup, tak dibincangkan. Ahli sejarah pun tak bincang. Saya tulislah sejarah tersebut. Saya senaraikan siapa khianat. Ada nama lagi. Ada kelompok lagi. Ada cerita-cerita dan bukti bagaimana dia khianat sampai Melaka runtuh. Dan yang tak diangkat dalam sejarah Melaka ini, raja yang berjuang. Sultan Mahmud. Kalau ada dengar nama ini, cerita dia seorang pemerintah yang zalim. Cemburu kepada Tun Fatimah, bunuh bapa saudara sendiri, Tun Muzahir. Ini saya kata cerita yang palsu. Tak ada bukti pun dia cemburu. Ini raja yang ada masalah akhlak. Di hujung usia dia bertaubat. Dia letak jawatan. Cari mana raja yang letak jawatan kerana buat salah. Letak jawatan. Ini sultan kerana dia rasa bersalah. Tetapi bila Portugis datang menyerang Melaka, dia berjuang mendapatkan semula Melaka sampai dia mati. Kita ingat sejarah dia yang dia berjuang itu, atau kita ingat sejarah yang mana satu? Yang dicatat dalam sejarah oleh pengkaji pada hari ini ialah kisah dia, nafsu dia, gila perempuan dia, jahat dia, segala jenis kejahatan itu yang tak kait pun dibesar-besarkan. Cerita dia bunuh adik dia, Raja Zainal, bunuh anak dia, Raja Sultan Ahmad, bunuh pak saudara dia, bunuh itu, bunuh ini. Tapi bila baca betul-betul, dia bukan bunuh pun sebenarnya. Dia hukum. Dia hukum ni lain dengan bunuh. Tapi tak boleh nak kata dia baik juga. Akhlak dia memang buruk. Cuma orang ini bertaubat. Masa kita bincang tentang sasiah akhlak moral manusia ni, kita nak bincang masa dia buruk ke masa dia baik di hujung usia dia. Kenapa yang hujung usia dia yang baik tu tak diangkat dalam sejarah? Ini saya kata sejarah kita pada hari ini tidak memihak kepada kita. Tidak menyokong kita. Tidak mengangkat perjuangan kita, tetapi mengangkat perjuangan orang
lain dan meremehkan. Baik, hebatnya perjuangan di Melaka itu dia tak berhenti di situ. Akhirnya bercahaya semula masjid, baru pengenalan. InsyaAllah kita sambung balik santai sikit lah. Saya tak boleh angkat suara dah. Tadi dah menjadi macam ceramah betul. Sekarang ni saya santai-santai saja. Kerana sebenarnya memang tujuan saya nak bicara secara santai saja. Ilmiah sikit. Saya sentuh tadi tentang Melaka. Sejarah perjuangan Melaka yang sangat hebat ini. Yang saya kata dalam catatan sejarah kita, dia catat benda yang tentang sifat negatif kita. Melaka masa Portugis serang itu, masyarakat dia dalam keadaan yang sedang merosot. Kekuatan ekonomi dia merosot. Kerajaan ini sedang lemah, sedang berpecah, dan diceritakan bahawa ada pengkhianatan para pembesar Melayu yang bekerjasama dengan Portugis, bantu Portugis serang Melaka. Saya sebagai ahli sejarah, saya terangkan yang itu salah. Dia tak ada dalam sejarah. Yang ada adalah perpaduan orang Melayu yang begitu hebat sekali. Orang Melayu dari Jawa pun bantu. Dari Pahang, dari Terengganu, dari Sumatera. Bahkan yang saya cerita tadi, Sultan Mahmud ni dia berjuang. Dia mangkat bukan di Semenanjung. Sultan Mahmud ni mangkat di Kampar. Paksa lari sampai Kampar kerana diburu oleh Portugis. Hebat perjuangan dia. Boleh dibukukan. Tapi peliknya dalam sejarah tak ada langsung kisah perjuangan orang ini. Yang saya kata tadi, dia letak jawatan, dia cari agama, dia bertaubat. Dia buang takhta dia buang kuasa kerana dia rasa dia buat salah. Ini raja ni, raja baik ke raja yang jahat? Dia bukan raja jahat. Akhlak dia buruk, tapi dia bukan raja yang jahat. Tapi dalam sumber Portugis, sumber British, dia sebut jahat. Kita macam mana? Kita pun jadi jahat juga. Tapi yang pelik dalam sejarah kita tentang Melaka ni, selepas Portugis menyerang Melaka tahun 1511, Ogos 1511, setelah Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri ataupun berundur. Ambil strategi berundur supaya tak berlaku pembunuhan, tumpahan darah yang besar. Lalu dia berundur, dia harap Portugis ini, dia datang sekejap, dia rampas barang, dia cabut. Rupa-rupanya kali ini Portugis tak cabut. Maka dia terpaksa berperang. Tapi apa yang penting di sini ialah masa Portugis serang itu, ada arahan daripada Afonso de Albuquerque, panglima perang Portugis pada masa itu. Arahannya berbunyi, wahai tenteraku, jangan kamu lepaskan seorang pun daripada nyawa mereka ini. Bantai mereka. Lelaki, perempuan, kanak-kanak, bunuh. Jangan tinggalkan sisa. Bunuh semua. Itu arahan yang jelas ada dalam sumber Portugis. Bunuh ke tidak? Bunuh. Dia bunuh macam mana? Guna pedang. Bukan tembak. Guna pedang. Pedang ni kalau guna bunuh orang, dia buat macam mana? Penggal kepala. Ada tak cerita ini dalam sejarah? Anda pernah dengar tak cerita ini? Sejarah ni dalam buku untuk cerita supaya kita rasa geram dengan penjajah. Sakit hati, marah. Barulah anak-anak kita ni, malang sekali. Barulah anak-anak kita ni sedar dan insaf dan ada semangat patriotik. Saya negara, saya pemimpin, saya bangsa. Tetapi akhirnya cerita itu tak ada dalam sejarah kita, yang menyebabkan akhirnya kita nampak Melaka ni buruk. Itu sejarah perjuangan Melaka. Yang tak ada saya kata. Tapi yang saya kata dalam sejarah kita, dalam buku kita, yang diangkat perjuangan ini umumnya kelompok yang bukan bersifat agama. Selalunya kelompok kanan. Contohnya cerita tentang Datuk On, UMNO menentang Malayanun tahun 44-46. Kelompok yang mendapat pendidikan barat yang memang ada sejarah menentang. Jadi ada dimasukkan dalam buku teks. Tak apa, masuk buku teks, tak ada masalah. Kelompok kanan yang ada elemen lawan British. Datuk On ni dalam rekod, dia pernah berjanji, British kalau tak beri kemerdekaan, dia angkat senjata. Tapi dia tak angkat senjata. Orang marah dia tak angkat senjata. Kenapa berjanji tapi tak angkat senjata? Tak apa, dia berjanji. Dia macam nak lawan, walaupun dia tak lawan. Kemudian, sejarah kita, kalau dahulu kanan, sekarang ni dia jadi kiri. Kalau baca buku-buku sejarah, kebanyakan yang tulis itu bukan ahli sejarah, kelompok politik kiri. Orang-orang yang terlibat dalam perjuangan politik kiri, dia tulis sejarah. Dan dia berpihak pada kiri. Kiri kelompok mana yang diangkat? Kiri seperti KMM, Kesatuan Melayu Muda, ataupun Parti Kebangsaan Melayu Malaya di bawah pimpinan Burhanuddin, Ahmad Bustaman, Ishak Haji Muhammad, Ibrahim Yaakob, dan sebagainya lah, banyak lagi. Jadi yang kiri ini, dia dapat umumnya pendidikan ada daripada sekolah agama, ada daripada sekolah Melayu. Yang ada elemen agama ya. Tapi tak dianggap sebagai kelompok agama. Dia diangkat. Tapi yang jadi masalah pada ini, kita nampak yang angkat kiri ni, dia tak angkat kiri yang ada dalam Parti Melayu ni. Dia angkat kiri yang ada dalam Parti Komunis. Pelik. Nampak tak? Kelompok kiri ni, dia bila nak angkat kiri sebagai pejuang kemerdekaan, Burhanuddin disebut, Ibrahim Yaakob apa semua, dia pergi kepada Samsiah Fakih, Rashid Maidin. Kelompok ni berjuang ke tidak? Berjuang. Tapi dalam platform komunis. Yang tu dalam platform kanan, yang ni kiri, yang ni komunis. Bagaimana dengan kelompok agama? Kelompok agama ni berpeluh lah macam ni. Kena dera, tak apalah. Kita cuba habiskan sesuai masa ya.
Kalau tidak, isyak pun tak ke mana-mana ni. Kalau ada bincang tentang perjuangan agama, saya kata tadi dalam madrasah. Perjuangan kelompok madrasah. Kelompok madrasah yang dibincangkan ini bukan madrasah macam di Kedah, di Terengganu atau di Kelantan. Ada beza ya. Madrasah di Kelantan, Kedah, Terengganu ada beza dengan madrasah di Pulau Pinang. Di negeri Selak, dia tak sama. Kenapa? Madrasah di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu bukan bawah British. Hubungan orang agama dengan raja-raja sangat erat. Raja dan orang agama sama-sama kembangkan agama. Raja Kelantan, seorang sultan yang berjiwa agama. Debat tentang agama di istana dia, jemput orang. Nak selesaikan isu air liu anjing. Orang berdebat, air liu anjing ni haram ke tak haram? Berdebat. Dia jemput. Kenapa Sultan Kelantan pelihara anjing? Berapa ekor? 6 ekor ke 7 ekor? Tak pasti. Banyak. Ya, ada kata tak boleh, ada kata boleh. Dia ajak pergi berdebat, Sultan Kelantan ni. Pakai jubah. Sama juga dengan Sultan Terengganu. Dari zaman Baginda Omar sampai Sultan Zainal Abidin, pakai jubah, pakai serban. Memperkenalkan undang-undang Islam, undang-undang syariah. Hukum potong tangan. Ada gambar dia. Buat lagi jenayah, potong kaki. Ada. Ini Sultan yang rapat dengan perjuangan Islam ni. Perkenalkan Itqanu Muluk. Undang-undang yang melarang Sultan jual tanah. Kalau raja jual tanah, dia boleh dipecat. Siapa yang perkenalkan? Raja sendiri yang perkenalkan. Hebat. Kemudian di Kedah ni, ada pemetah raja-raja yang terlibat sendiri. Kedah ni hebat dalam sejarah ni. Tetapi sejarah Kedah ini, dia terlibat perang. Siapa yang terlibat? Raja dan ulama berganding bahu. Memerdekakan Kedah. Sampailah tahun 1842, siang pun dah tak tahan, merdekakan Kedah. Lepas pada tu tak dijajah dah. Sehingga datang British. Nak cerita sejarah ini, golongan agama ada perjuangan. Tapi bila orang putih ni, William Roth, dia tulis satu buku. Nasional Melayu, dia cerita tentang golongan agama. Agama ni dia cerita dalam bentuk konflik. Satu kaum tua, satu kaum muda. Kaum tua ni kolot, tak terbuka. Tak boleh terima perubahan. Apa benda kaum tua ni? Pondok lah. Kemudian kaum muda, progresif, reformis. Tapi dia kata agama saja dia berjuang. Tak ada kesedaran politik. Kelompok ini, dua-dua kelompok ini kerja dia berkelahi. Bergaduh. Bertengkar. Itu saja yang ada dalam sejarah kita. Sampai ke hari ini ahli sejarah kita bincang tentang golongan agama. Maka dia lihat dalam bentuk konflik yang ini. Saya nak terangkan dalam elemen konflik yang diterangkan ini sebenarnya dia tak ada di negeri-negeri bawah raja ni. Ulama-ulama dia rapat, dia tak ada masalah. Tak ada konflik. Raja dan ulama ni memperkenalkan perubahan itu tanpa dipaksa oleh British. Tanpa dipaksa oleh sesiapa. Mereka yang gerakkan. Idea mereka sendiri. Tapi madrasah macam di Pulau Pinang ni, bawah ulama seperti Syekh Al-Hadi atau Syekh Tahoy Jalaluddin. Mereka ni lain sikit kerana mereka bawah British. Dan mereka ini keturunan peranakan yang dia tidak terikat dengan raja-raja ni. Jadi kritikan dia lebih terbuka. Orang nampak macam, oh dia ni kritik pemimpin, kritik raja dan sebagainya. Golongan Islah ini, kaum muda ni kerja dia kritik kelompok agama dan kelompok raja-raja. Yang kolok, isi pondok dan sebagainya. Ini saya kata salah ni. Kalau lihat dalam konteks sejarah Kedah, dia tak berlaku macam itu. Pondok dan madrasah dia sebati dalam konteks sejarah Kedah. Tapi sebelum saya sambung itu, saya nak jelaskan itulah kekeliruan yang wujud tentang sejarah ulama. Kalau ada sejarah perjuangan ulama dan agama dalam buku sejarah kita, takat tu saja. Tapi bila saya buat kajian, mutakhir ni saya banyak bincang tentang peranan ulama. Saya kaji sejarah itu sejak awal. Sejarah ni dia kena kaji panjang. Bila saya kaji perjuangan yang awal, maka saya dapati kelompok yang mula-mula gerakkan perjuangan lawan penjajah. Ulama. Bukan kanan, bukan kiri. Ulama. Macam mana bermula? Dia bermula sejak awal lagi. Masa tu ulama-ulama di pondok. Di pesantren. Pondok ni menggunakan institusi pondok untuk lawan penjajah. Contohnya di Jawa, di Sumatera. Ulama-ulama pondok ni berperan dengan Belanda. Sebahagian besar mereka apabila diburu oleh Belanda lari ke sini. Dan kemudian mereka inilah jadi pejuang kemerdekaan di sini. Nama seperti Ibrahim Yaakob, Ahmad Bustama, Khadijah Siddiq, Samsiah Fakih. Siapa lagi? Burhanuddin Al-Helmi, Zakbah. Ini semua bukan orang di sini. Dia orang seberang. Syekh Abdullah Fahim, keturunan Patani. Daud Fatani. Ini semua kelompok daripada seberang. Patani atau dari Sumatera. Kita ni kat mana pejuang-pejuang? Tak ada sangat dalam sejarah. Kelompok kaum muda yang dikaitkan sebagai kelompok yang mengangkat perjuangan madrasah itu pun bukan orang di sini. Syekh Al-Hadi ni orang Yemen. Syekh Maghribi orang Yemen. Syekh Tahoy Jalaluddin orang Minangkabau. Tak ada orang Melayu kita ni. Kenapa jadi macam tu? Nanti saya ceritakan. Jadi kelompok-kelompok inilah yang memulakan perjuangan. Masa mula-mula itu mereka lawan Belanda. Ada perang seperti perang Diponegoro, perang Padri, perang pondok ni, perang agama. Padri ni maksud dia ulama lah. Belanda sebut macam tu. Kemudian berlaku juga perang di
di Patani. Perjuangan di Patani inilah yang memulakan perjuangan di sini. Apabila Siam menjajah Patani, kemudian menghapuskan institusi kesultanan, melakukan tindakan bunuh beramai-ramai, ulama-ulama yang bangkit di sana lawan. Tapi akhirnya bila mereka kalah, maka ulama pondok ni dia lari ke sini. Ulama pondok ni mula-mula dia lari ke Kelantan. Dulu Patani ni serambi Mekah, banyak ulama. Kelantan ni orang kata Paris of Malaya. Bukan serambi Mekah. Banyak pusat pelacuran. Kelantan ni pernah dengar tak? Paris of Malaya, tempat orang melacur, orang berjoget. Kelantan lah hebat. Tapi dengan kehadiran ulama dari Patani ni lari ke Kelantan, yang serambi mendekah Patani tu tiba-tiba dapat kat Kelantan. Berubah. Ulama ini mendapat tempat, pondok merebak dengan begitu luas, beratus-ratus sampai seluruh orang berkumpul di Kelantan. Kedah masa tu tengah perang. Tak ada lagi elemen pondok-pondok ni muncul dengan mendadak. Kelantan dahulu. Kemudian Terengganu turun lagi. Mereka lari ke Terengganu berkembang pondok. Kedah selepas 1840-an, barulah Kedah itu mula berkembang institusi pondoknya. Dan pondok-pondok ini berkembang sebab apa? Sebab nak lawan penjajah. Ulama-ulama ni yang lari ni, dia bukan bina pondok untuk mengajar agama saja. Dia hasilkan kitab-kitab dan fatwa jihad di jalan Allah. Banyak kitab dihasilkan seruan jihad, lawan penjajah. Lawan Siam. Masa tu kanan dan kiri ada di mana? Datuk Ong Burhanuddin dia ada di mana? Tak muncul pun lagi. Tak ada lagi perjuangan. Golongan ulama ni dahulu. Ceritanya yang bermula. Dan bila mereka ni berjuang, pergi ke negeri Melayu, maka akhirnya negeri Melayu ni terlibat secara langsung dalam perjuangan menentang Siam. Kelantan hantar askar, hantar panglima, bantu Kedah. Sumatera pun ada, Patani pun ada, Terengganu pun ada, lawan penjajah secara besar-besaran. Tapi kisah ini kita tidak nampak. Dalam paparan sejarah kita, sejarah perjuangan oleh golongan agama ni, dia ada 4 fasa. Satu fasa yang kita kata bermula daripada pondok lawan Siam ni. Pondok-pondok ini, guru agamanya asalnya dari Mekah. Dia belajar ilmu agama di Mekah. Kelompok Mekah. Pondok ni aliran Mekah. Syekh Daud Fatani, contohnya, belajar di Mekah. Jadi kelompok Mekah ini kelompok pondok. Fasa kedua ialah kelompok madrasah. Kelompok madrasah kelompok mana? Kelompok yang belajar agama dari Mesir. Dua kaedah, dua aliran yang bercanggah. Yang orang kata bergaduh, berbeza pandangan. Sebenarnya dia tak macam itu. Kemudian fasa ketiga, ia muncul dalam bentuk politik. Politik macam mana? Golongan agama di dalam sejarah, dia tak boleh tubuh parti politik. Orang lain boleh tubuh, dia tak boleh. British tak beri. Kalau dia terlibat dalam politik, British tangkap. Kalau dia nak bercakap agama, British sekat tauliah. Kalau dia kritik pemerintah, British akan tangkap. Tukar daerah dan sebagainya. Nak bercakap politik langsung tak boleh. Jadi bila disekap, mereka ni tak ada gerakan. Tak nampak. Mana muncul? Mereka ini masuk dalam gerakan-gerakan sana sini. Dia tak wujud dalam bentuk entiti yang jelas. Dia masuk dalam UMNO. Dia masuk dalam PKMM. Dia masuk dalam Sabarkah. Dia ada dalam mana-mana parti. Kelompok agama ni. Kerana apa? Kerana British sekat. Tapi bila dia ada peluang untuk tubuh parti, bila British tak ada lagi kekuatan, kuasa, tak kuat lagi, maka golongan agama nampak British ini dah tak boleh buat apa-apa, dia tubuh parti. Ini fasa ketiga. Tahun 40-an. 45 sampai 48. Apa parti tersebut? Nama dia Parti Hizbul Muslimin. Tentera Muslimin. Parti Hizbul Muslimin ditubuhkan oleh Abu Bakar Al-Baqir tadi. Syekh Abu Bakar Al-Baqir. Abu Bakar Al-Baqir ni siapa? Kelompok kaum muda, ulama kaum muda yang belajar dengan kaum tua. Siapa guru dia? Abdullah Fahim. Guru dia ni. Abdullah Fahim ni lah yang melahir kelompok-kelompok pejuang-pejuang yang disebut radikal ni. Abdullah Fahim orangnya lemah lembut. Tak terlibat dalam politik sangat. Jadi orang kata ulama tak berjuang dalam politik. Ulama pondok-pondok ni tak terlibat dalam politik. Tapi dialah yang melahirkan kelompok ulama yang berjuang. Ini hebat Abdullah Fahim ni. Jadi fasa ketiga itu, bila tubuh Parti Hizbul Muslimin, baca tak dalam sejarah, British Isytihad Darurat tahun 1948. Tahu kan darurat lawan komunis? Sebenarnya tak ada pun darurat lawan komunis ini. Saya nak sebut perkataan bohong. Kita dibohongi oleh benda yang tak jelas fakta dia. Dalam buku sejarah cerita, komunis angkat senjata lawan British. Bukti di mana komunis angkat senjata lawan British? Yang saya baca dan saya kaji, komunis ini kawan British. Sebuah parti pertubuhan yang sah. Masa diisytiharkan darurat, komunis masih sah lagi. Tak diharamkan. Boleh buat mesyuarat. Hizbul Muslim ini sah ke tak sah? Tak sah. Dia tubuh parti, dia mohon untuk disahkan oleh British. 3 bulan tempoh mohon, British tangkap. Tak sempat daftar lagi, tangkap. Kenapa British tangkap? Kerana British takut pada golongan agama ni. Dia tak takut kanan, dia tak takut sangat kiri. Dia takut pada golongan agama. Ini dinyatakan sendiri. Ada sumbernya dengan saya.
sumber perisikan British. Saya baca sumber-sumber ni memang sangat kukuh sumber saya. Saya ni pengumpul sumber. Bertahun saya kumpulkan sumber. Boleh jadi satu bilik arkik sumber ni. Dr. Naim ada di sini. Buat satu bilik arkik untuk kumpul sumber. Banyak. Walaupun hilang, banyak lagi ada. Sumber perisikan ni 2000 halaman saya baca. Kisah komunis ini dia kaitkan dengan golongan agama. Masa dia istiadat darurat nak lawan komunis tu siapa? Golongan agama dia yang dia tangkap. Siapa dia tangkap? Burhanuddin Al-Helmi, Abu Bakar Al-Baqir, penyokong Hizbul Muslimin, Ahmad Bustaman orang nombor 1 kena tangkap. 47 lagi. Yang ni 48 kena tangkap. Tapi British ini dia tulis sejarah, dia tulis report, dia kata dia lawan komunis. Kerana komunis angkat senjata. Ada tak bukti komunis angkat senjata? Tak ada, tuan-puan. Komunis tak angkat senjata. Tak pernah angkat senjata lawan British. Bahkan komunis ini dia sebut, dia tak akan lawan British dengan senjata. Dia nak masuk pilihan raya kerjasama dengan British. Tapi kerana native itu British ubah dalam propaganda British. Jadi bila dia tuduh semua orang ni komunis, dia tangkap. Dia tangkap macam mana? Dia tangkap golongan agama tanpa bicara apa kesalahan mereka. Tuduh hanya komunis. Pergi mahkamah ke tidak? Tak pergi mahkamah. Tangkap saja. Dan kita belajar pada hari ini, darurat ini lawan komunis. So, siapa yang dapat kredit daripada sejarah ini? Komunis. Jadi pejuang. Hari ini orang angkat pejuang adalah komunis. Fasa keempat, kemudian muncul dalam bentuk gerakan politik parti masuk pilihan raya. Ini fasa pilihan raya sebelum merdeka. Ini 4 fasa dalam sejarah perjuangan golongan agama yang saya kata tak ada diajar. Bukan saja di sekolah, di universiti pun tak ada ni. Saya ajar apa-apa pelajar pun tak faham. Kerana benda ni jadi pelik. Dia jadi pelik kerana kita diajar sejarah. Lama dah benda macam ni. Yang kita terima adalah sebaliknya. Bila saya ajar benda baru, pelajar kata tak boleh terima. Pelik sangat. Padahal saya belajar daripada sumber. Yang herannya, yang orang tulis itu, dakwa macam-macam kata komunis lawan British istiadat darurat kerana nak lawan komunis. Buktinya tak ada. Tak ada satu bukti komunis angkat senjata lawan British. Itu saya sebut. Fasa 1 saya cerita. Patani adalah negeri Melayu pertama yang berjuang menentang penjajah, menentang Siam. Kemudian disambung oleh negeri-negeri Melayu pada masa tahun 1830-an ke atas. Sampailah perjanjian Bangkok 1909 dipenuhi dengan sejarah perjuangan lawan Belanda, lawan Siam. Yang lawan Belanda ni lari ke Semenanjung, yang lawan Siam ni di Patani lari ke Semenanjung. Akhirnya mereka ini daripada perjuangan di negeri-negeri seperti Banjarmasin, Banten, Cilegon, Makassar, Minangkabau, Aceh, lari habis ke sini untuk elak daripada dibunuh oleh Belanda. Yang tu di Kedah ada pondok atau pesantren atau dayah di Yan tu. Yang lari diri lawan Belanda lah tu. Baik. Antara yang terkenal Imam Bonjol di Minangkabau, Pangeran Diponegoro di Jawa. Ini tahun 30-an. Kedua-duanya terbunuh ni. Kemudian ulama Tuku Cik ditiru di Aceh. Orang ni semua dapat pendidikan dari Mekah. Balik dari Mekah, lawan penjajah, masuk dalam medan perang terus. Dan gugur syahid lawan penjajah. Ulama ni gugur syahid, lawan terus. Angkat senjata. Sebahagiannya lari ke Kedah setelah dikalahkan. Kemudian perang di Patani, ulama lari ke Kelantan, Terengganu, lari ke Kedah, gerakkan perjuangan yang berpusat di Susi Pondok untuk menentang Siam. Dan salah satu perjuangan bersejarah ialah apabila Kedah diserang oleh Siam tahun 1821, 1842. Kedah ini dia sejarah dia hebat. Dia tak ada pada negeri lain. Dia ada sejarah perjuangan, dia bertempur. Dia berperang sama dengan Patani. Tapi Patani macam sekarang ni dah tak masuk dalam sejarah kita. Dalam sejarah negeri ini yang lawan. Yang patut mendapat satu tajuk tentang perlawanan lawan Siam ini sampai mati. Ini bukan cerita 10 orang mati, 20, 300. Ini beribu mati. Satu negara. Negara Kedah. Sampai hilang penduduk. Lari sana sini. Kerana lawan Siam. Dan perjuangan ini sangat kental. Daripada tahun 21, 42, berapa puluh tahun? Sekitar 20 tahun. Besar tu. Perjuangan ini bukan perjuangan yang melibatkan Kedah saja. Tapi melibatkan Patani, Kelantan, Terengganu, Pahang, semua ada. Sumatera pun ada. Ulama besar-besar semua terlibat. Tapi dia tak ada tempat dalam fasa ini, dalam buku kita. Dan bila ini tidak dipaparkan dalam buku, anak kita tak baca, dia tak tahu sejarah ni. Dia tak tahu perlawanan orang Kedah. Bukan lawan Siam saja. Kedah ini pernah cuba mendapatkan balik Pulau Pinang lawan British. Sediakan perahu nak pergi berperang. Tapi akhirnya diserang oleh
British sampai British dapat seberang perang. Ini sejarah perjuangan orang Kedah yang hebat ini. Saya kata tak ada di tempat lain kecuali di Patani ini. Dan ulama yang terkenal peringkat antarabangsa ni yang terlibat dalam perjuangan kempen di Kedah ini, ulama nama dia seperti Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Falambani ini syahid menentang Siam. Tapi Syekh Daud Al-Fatani tak syahid. Tapi dia syahid dengan cara lain. Kerana dia keluarkan fatwa jihad. Dia meninggal di Mekah. Dia larikan diri daripada serangan Siam sampai Terengganu, tubuh pondok di Terengganu. Terengganu ada pondok kerana Syekh Daud Fatani itulah orang Patani. Pondok-pondok ni kerja orang Patani yang gerakkan. Kemudian dia pergi ke Mekah, mati di Mekah. Mereka ini ada menulis kitab-kitab angkat semangat perjuangan, tuntut supaya orang Melayu bersatu. Seperti ayat yang saya terangkan tadi, lawan penjajah ni dengan menghasilkan kitab-kitab macam ni. Kitab-kitab seru supaya berjihad. Nasihatul muslimin wa tazkiratul mu'minin fi fada'il jihad fi sabilillah. Ini kitab seru berjihad, terbuka, lawan dengan senjata. Jadi kalau orang kata sejarah kita tak lawan British ini kolok. Sejarah kita ni dengan British, dengan Siam, dengan Belanda semua ada. Lawan penjajah. Masa tu tak ada Indonesia ni. Sumatera Semenanjung ni satu. Jawa pun sebenarnya ada hubungan, Minangkabau ada hubungan dengan kita. Ada bersatu hati, lawan. Bila mereka kalah, mereka datang ke sini, berjuang di sini. Orang Melayu ni kalau tak ada kelompok dari Patani, dari Sumatera, dari Jawa yang pertahankan mereka, tak ada pun kepimpinan Melayu di sini yang boleh berjuang. Kerana mereka sejak kehadiran British ini telah hanyut, dipegang oleh British. Orang lain yang masuk ini dia tak terikat dengan British. Jadi dia lawan. Sebab itu saya ingat dalam kepala kita, Burhanuddin ni bukan orang sini. Dia daripada keturunan Minangkabau ni, Burhanuddin ni. Keluarga dia asal daripada Sumatera. Samalah dengan kelompok-kelompok yang lain. Bila sebut nama ni kita macam, mana satu yang Melayu ni? Kita pun tak nampak. Melayu mereka ni tapi asal daripada sana. Kemudian Syekh Daud Fatani ni meninggal di Mekah. Dia juga sempat menulis kitab-kitab. Tifatul Gharibin, Munyatul Musali. Kitab agama. Tapi dalam kitab ini diselit tentang perpaduan dan perjuangan dan jihad lawan penjajah. Mereka tak akan lupakan. Jadi elemen penjajah, anti penjajahan ni, semangat jihad itu adalah permulaan pada sejarah perjuangan orang Melayu menentang penjajah. Bukan dengan nasionalisme, bukan dengan parti politik, dengan pondok. Dengan pondok dulu. Madrasah tak ada lagi masa ni. Pondok dulu berjuang. Yang inilah saya kata tak ada dalam sejarah. Orang tak angkat. Pelik. Padahal mereka berperang ni. Berjihad. Mati. Ramai-ramai mendekakan negara Kedah ni. Kelantan pun ada, Terengganu pun ada perjuangan agama ni. Tapi akhirnya tak diiktiraf. Fasa yang sama juga kita mendapati ada ulama-ulama lain, bukan dua orang tu saja. Di Kedah ini ada ulama yang mungkin kita kena ingatlah nama orang Kedah ni. Haji Mas'ud bin Abu Su'ud dan Syekh Haji Wan Mustafa Al-Fatani. Dua-dua ni dia kait dengan Patani juga. Atau dikenali sebagai Tok Bendan Daya. Mereka inilah yang mula-mula mengasah institusi pondok di Kedah ni. Orang Patani. Atau belajar di Patani, kemudian belajar di Mekah, balik. Dia mesti ada macam tu. Haji Mas'ud ini pernah dilantik oleh Sultan Kedah sebagai panglima perang. Pergi berperang dan terbunuh dalam medan peperangan masa jihad. Ulama ni memimpin jadi panglima. Baik. Dan dalam sejarah perjuangan ini dia ada gerakan ulama dan umarah ini bergandengan, terlibat dalam perjuangan baik di Melaka, Kedah, Perak, Pahang, Terengganu. Kebanyakan perjuangan ini gagal. Masalahnya perjuangan orang Melayu ini dia tak kuat untuk menentang kuasa British ini. Jadi British ini dia lawan mereka ini balik dengan cara yang sangat kejam. Kita mungkin tak nampak kes di Perak masa British campur tangan perjanjian Pangkor. Orang kata ada perjanjian Pangkor. Ini pun tak betul juga. Tak ada perjanjian Pangkor ni. Nanti saya cerita yang lain lah. Pangkor ni penipuan British. Tak ada. Istilah perjanjian Pangkor ni istilah British. Istilah kita orang Melayu ni penipuan di Singapura. Dia start di Singapura lagi. Bukan di Pangkor. Tapi itu cerita lain. Selepas British cuba untuk perkenalkan pentadbiran British di Perak, orang Melayu tak terima British. Dan akhirnya British guna cara kekerasan. Dia ambil kesempatan daripada pembunuhan J.W.W. Bush untuk mendakwa bahawa orang Melayu angkat senjata lawan British. Orang Melayu di Perak angkat senjata tak lawan British? Saya kata tak ada dalam sejarah. Dalam buku kita cerita orang Melayu lawan British, perang Perak. Perang Perak ni bukan perang orang Melayu. Orang Melayu tak lawan lagi British masa tu. Dia bunuh Bush baru. Bush ni jahat. Lacurkan perempuan-perempuan di Perak pada masa itu. Bush ni jahat. Jadi orang bunuh dia kerana marah. Bakar rumah pembesar kerana tak mahu pembesar pungut cukai. Dia bakar rumah pembesar dan dia ugut kalau pembesar pungut cukai, dia akan bakar lagi. Maka orang bunuh dia. British ini dia nak masuk tak boleh.
dengan cara pentadbiran, dengan perjanjian, dia guna alasan Bush kena bunuh ini untuk dia berperang. Panggil tentera dari Sri Lanka, panggil dari Hong Kong. Kemudian dia besarkan cerita kepada kerajaan British. Ada 6,000 orang Melayu bangkit bersenjata lawan British di Perak. Maka kerajaan British hantarlah tentera dari sana dengan senjata yang sophisticated. Apa senjata dia? Senjata roket. Masa tu diperkenalkan oleh British. Lawan orang kampung. Roket. Ada dalam catatan British. Dia perkenalkan roket. Tembak orang kampung. Dia pergi serang siapa masa dia nak buru orang yang dikata menentang itu. Dia pergi serang kampung. Maka dia bunuhlah orang kampung itu. Dia bakar rumah dia. Tembak perempuan, orang tua, kanak-kanak. Ada orang lelaki dia gantung di pokok terus. Nama dia Maru. Tak bersalah. Bicara di Parlimen Britain. Marah pada mereka ini yang bertindak secara kejam ni. Di London pada masa itu ada kelompok pegawai British yang simpati pada orang Melayu. Tapi sejarah kita tak angkat. Mereka lawan. Natif British ini mereka kata British ini kejam. Salah. Raja Abdullah tak terlibat. Tapi dihukum tanpa bicara. Dibuang sampai ke Seychelles. Dia tak terlibat pun. Dibicarakan di London. Dan akhirnya yang mengisytiharkan perang itu George dihukum. Buang ke tempat lain. Tapi yang berlaku di Perak adalah genocide. Pembunuhan beramai-ramai ataupun orang British sebut sebagai British violence. Keganasan British. Dia ada pembunuhan beramai-ramai di situ. Kita belajar sejarah di sekolah. Sejarah Pangkor, Perang Perak ni kita pernah dengar tak cerita orang Melayu dibunuh di Perak? Tak ada cerita. Pelik saya kata. Melaka ada cerita pembunuhan, tak ada kisah. Patani tak sekira lah. Perak ada kisah pembunuhan, tak diangkat. Walhal dalam sumber-sumber ada cerita. Ada satu tesis oleh sarjana British, Gordon nama dia tulis tajuk Perak, Sudan and Sierra Leone. Anda boleh baca dalam internet. Satu tesis PhD, dia cerita tentang keganasan British. Perang yang kata orang Melayu bangkit tu sebenarnya dia cipta. Supaya orang Melayu nampak macam berperang, supaya dia boleh bunuh. Sama dengan kes darurat. Darurat ini bukan darurat. Yang kita nak belajar darurat. Itu versi British. Dia mahu kita percaya itu darurat. Karena bila kita kata darurat, maksud dia, British ini baik. British ini selesaikan masalah komunis di sini, bantu orang Melayu. Sebenarnya dia bukan darurat. Dia perang. British isytiharkan perang. Pergi bawa kereta kebal. Pergi dengan pesawat, panggil tentera dari negara Commonwealth, dari negara-negara Australia, New Zealand dan sebagainya, pergi berperang. Itu bukan darurat. Darurat kita belajar zaman COVID. Masuk rumah, duduk diam jangan keluar. Ini British keluar, pergi berperang. Siapa sasaran dia? Golongan agama. Itu saya kata, kita ni dalam sejarah, kita ditipu. Diperbodohkan dengan benda macam ni. Akhirnya kita terperangkap dengan naratif British. Dan saya kata, 70%, 80% sejarah kita, cerita tentang peristiwa tajuk-tajuk dalam buku ini, dia adalah British. Perjanjian Pangkor, bukan perjanjian Pangkor. Perpecahan Melayu di Melaka, dia tak ada perpecahan Melayu di Melaka. Perang Perak, tak ada perang Perak. Darurat, tak ada komunis angkat senjata. Darurat ni tak ada. Sebenarnya. Dia adalah satu istilah British nak twist supaya kita nampak British ni baik. Ini adalah public relation concept. Tunjuk British ni baik. Jadi perjuangan orang Melayu yang kental, yang keras ini akhirnya dapat dihapuskan. Selepas tahun 1900 ni umumnya mereka ini dah tak lagi lawan British secara kekerasan. Mereka tiba-tiba lepas itu dirikan madrasah-madrasah. Di situlah madrasah mula terlibat dalam perjuangan untuk membangkitkan kesedaran Melayu. Tak adalah lawan secara kekerasan. Guna pendidikan. Masa itu tahun 1900 hingga 1930-an ini, orang Melayu masa itu dia sudah ditawan oleh British. Dikawal oleh British. Pemetah-pemetah telah dikuasai oleh British. Elit-elit ini dapat didikan British. Jadi pekerja British, kerani British. Dilatih hidup dengan pergantungan pada British. Masa itulah saya kata orang Melayu dah tak ada harapan dah. Tahun 1900 hingga 1930 ni orang Melayu tak ada harapan dah. Pemimpin tak ada dah masa itu. Semua telah dikawal oleh British. Masa itulah munculnya kelompok-kelompok yang saya kata peranakan. Tamil Muslim, keturunan Arab, keturunan India, keturunan dari Jawa, dari Minangkabau, dari luar. Yang telah memenuhi ruang kekosongan kepimpinan. Kalau tidak, habis dah Melayu masa itu. Zaman ini zaman apa? Yang lahir madrasah ni, joget dia hebat. Pelacuran dia hebat. Ya Allah yang kita masuk dalam buku tu, Ya Allah, ini buka Kuala Lumpur. Ini dapat pendapatan daripada pelacuran. Daripada candu. Ketua Kongsi Gelap. Masa itu pelacuran ni sangat teruk. Sampai Kelantan saya kata dah jadi serambi pelacuran. The Paris of Malaya keluar dalam akhbar. Paris of Malaya di Kelantan. Sampai sekarang ni orang nak ini Kelantan, kata Kelantan Paris of Malaya. Di Singapura hancur pelacuran. Teruk sangat. Bawah British ini. Dan di sini kalau nak cerita habis secara detail, secara tepat memang sakit. Siapa yang terlibat joget, siapa terlibat wanita, macam-macam. Bila ini berlaku, orang Melayu ni dia jadi mangsa. Dia jadi pelacur. Dia terlibat dalam
maksiat gejala hedonisme ini, dia terlibat joget. Kalau anda baca tulisan-tulisan kelompok orang sastra masa dulu tulis novel, dia cerita contohnya, ada tempat di Melaka ni, tempat cari perempuan. Polis-polis lepas buat kerja dah letih apa semua, cari perempuan. Senang masa tu. Minum arak ni biasa saja. Mesyuarat minum arak. Joget-joget ni kalau pemimpin tak terlibat dengan joget, tak sah. Tapi kita nak sebut tak boleh. Inilah saya kata lahirnya kelompok ulama yang bukan daripada kalangan orang Melayu sangat ni, daripada luar ni, yang telah tolong orang tempatan ini untuk pertahankan diri mereka. Lahir orang seperti Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, Salim Khalili dan sebagainya lagi yang telah cuba menyedarkan orang Melayu, tulis dalam akhbar, tulis kitab, pergi berdebat tentang agama, kritik institusi ini. Dia kritik sebenarnya ini kelompok dikenali sebagai kaum muda ni. Sarjana barat kata mereka ini mengkritik kelompok agama yang ada di pondok-pondok. Saya tak setuju. Kelompok ini sebenarnya berada di negeri-negeri Selat, bawah British, ataupun di negeri Melayu Bersekutu. Dia kritik kelompok agama yang mana satu? Kelompok agama yang pegang jawatan pada masa itu. Dia bukan kritik golongan pondok ni. Golongan agama yang menyekat mereka, tak bagi mereka berceramah, tak bagi mereka terlibat dalam memperjuangkan kesedaran Melayu dan sebagainya. Mereka disekat dan akhirnya mereka mengkritik. Ada pertentangan di antara kelompok disebut sebagai pertelingkahan antara kaum muda, kaum tua. Kaum tua ni sebenarnya kelompok agama yang pegang jawatan rasmi. Tapi di Kedah, di Kelantan, di Terengganu tak ada elemen macam ni. Tak ada perpecahan. Bahkan bila dikaji balik, saya dapati benda yang pelik di Kedah dan di Kelantan, juga di Terengganu. Itu golongan-golongan kaum muda, kaum tua ni dia macam tak wujud. Di Kedah, di Kelantan kita ada nama Tok Kenali. Tok Kenali nak sebut kaum muda, tak betul. Nak sebut kaum tua, tak betul. Dia belajar di Mekah, balik buat pondok. Kemudian pergi belajar ke Mesir, balik terlibat dengan madrasah. Kaum muda ke kaum tua? Dia juga terlibat dengan Syekh Tahir Jalaluddin, kawan dia. Dengan Abdullah Fahim, dengan Hamka, kaum muda ni Hamka. Dia terlibat, dia bergaul, dia berkawan. Dia terlibat dengan sultan, dengan kerajaan negeri. Dia dilantik sebagai orang yang penting yang terlibat dalam penubuhan Majlis Agama Islam Kelantan, yang beri peruntukan pada sekolah-sekolah agama dan kerja dia sangat hebat. Dirikan majalah pengasuh. Ini orangnya nak sebut kaum muda ke kaum tua? Dia dirikan pondok, dia dirikan madrasah. Dia jadi guru. Sama juga dengan Syekh Abdullah Fahim. Dia jadi guru pondok. Dia ada madrasah dia di kepala batas. Tetapi dia juga dijemput oleh ulama-ulama kaum muda ni untuk mengajar di madrasah-madrasah di Kedah. Juga di tempat-tempat lain. Dia pondok tapi dia mengajar di madrasah. Sama juga kes di Kedah. Kita mungkin kenal atau tak kenal nama dia, Ustaz Wan Sulaiman. Ustaz Wan Sulaiman, Tok Guru Wan Sulaiman ni, ulama ini mungkin kita tak tahu sangat di Kedah ini. Dia ni pemikiran tak suka dengan kaum muda. Tapi cara kerja dia macam kaum muda. Ini kelompok yang bergaul dengan kaum muda ni. Tapi dia kaum tua. Sebenarnya tak ada pun istilah kaum muda, kaum tua ni. Dia telah dicipta supaya kita percaya bahawa golongan agama ni dia tak boleh bersatu. Dia bercanggah, dia akan bertelingkah. Dia tak ada dalam sejarah ni. Orang putih bina istilah kaum muda, kaum tua. Kiri kanan. Kiri kanan pun tak ada. Anda pernah dengar Datuk On? Orang sebut kanan. Datuk On ni bukan kanan. Dia kiri. Tahun 51 selepas dia keluar daripada sebuah parti tu, dia tubuh IMP, Parti Negara. Kemudian menang dengan tiket PAS. Mati sebagai pejuang kiri. Datuk On. Tapi sejarah dia orang tak mahu bincang selepas 51. Bincang masa sebelum 51. Kerana orang nak tutup yang lain. Saya cerita sejarah. Ini bukan politik. Minta maaf kalau sejarah ini dia tak sesuai dengan anda. Saya kena cerita sebagai ahli sejarah. Masa orang Melayu menentang Milenium tahun 1948, orang Melayu telah menubuhkan UMNO. Bukan yang sekarang ni, dahulu. Tahun 46. Yang terlibat dalam penubuhan organisasi ini, seluruh orang Melayu. Termasuklah golongan agama. Bukan Datuk Ong saja. Burhanuddin ada dalam tu. Burhanuddin ada dalam penubuhan UMNO, sejarah dia. Dia terlibat tubuh. Ada 40 buah parti terlibat. Semua orang Melayu terlibat. Saya tak pasti Ahmad Bustaman. Samsul Fakih tak ada. Ibrahim Yaakob mungkin ada. Golongan ulama sahih ada. Kerana akhirnya yang muncul dalam gerakan agama ni daripada itulah. Kenapa jadi macam tu? Kerana masa British perkenalkan Milenium, orang Melayu lawan habis-habisan, semua bersatu. Dalam sejarah orang Melayu ini, dia boleh bersatu kalau dia rasa dia tergugah. Dan dia bersatu lawan British. Walaupun kelompok elit ni, orang panggil Anglophile, dia rapat dengan British, dia kawan dengan British, dia pun turut lawan. Dan bila lawan mereka tubuh organisasi ini, tubuh sama-sama. Salah satunya adalah Parti Kebangsaan Melayu. Kena ingat ni, benda macam ni. Dan ulama-ulama ada dalam tu. Syekh Abdullah Fahim ke, dia tak pernah keluar pun daripada tu. Kawan dia yang keluar, Ahmad Fuad, dia keluar tubuh parti lain. Dia tak keluar. Masa tu sebenarnya mereka keluar berselisih kerana Datuk On ni lah yang keluar daripada parti tu. Ada kelompok yang sokong Datuk On, ada yang sokong Tunku. Maka berpecah.
Tapi saya nak kata pada anda, itu sejarah dia. Sebuah organisasi hebat orang Melayu yang menyaksikan seluruh orang Melayu bersatu tanpa mengira aliran, ideologi, apa jenis kiblat mereka. Mereka bersatu dalam sebuah organisasi tersebut. Nak sebut pun susah. Tapi sejarah kita sebut macam mana? Yang gerakkan penubuhan Datuk orang seorang. Yang terlibat adalah kelompok kanan saja. Kiri tak ada. Golongan agama tak ada. Anda tak pernah dengar, tapi saya bila baca macam ni, saya nak terang pada anda, tak boleh. Suasana pada ini tak mengizinkan sejarah ini dibincang secara terus terang dan ikhlas. Tak boleh. Saya dah tahu dah, saya dah kenal. Saya bincang juga. Kerana tak boleh saya bercakap benda yang bohong. Inilah yang berlaku. Tapi akhirnya yang ditulis sepihak kecil saja. Kelompok yang diangkat sebagai terlibat dalam perjuangan menentang Melayu Union. Yang lain itu dituduh sebagai komunis. Sampai saya pun dituduh komunis. Bila saya pertahankan. Perjuangan orang Melayu ni. Dan akhirnya apa berlaku? Hari ini, sejarah perjuangan itu telah dibuang dalam buku teks sekolah. Sejarah tersebut. Maka hilanglah orang Melayu sejarah perjuangan dia. Sebab tu saya kata, pada hari ini, muncul kumpulan yang dakwa orang Melayu ni tak berjuang. Kat mana kita berjuang untuk merdeka? Kumpulan mana yang berjuang? Kalau nak tengok dalam buku teks, kumpulan mana yang berjuang? Mereka kata, Datuk An tak lawan British. Dari satu segi betul. Tapi mereka kemudian angkat kelompok yang mereka kata berjuang adalah kelompok kiri. Masa darurat diisytiharkan tahun 48, sebahagian daripada pejuang-pejuang Melayu seperti Syamsiah Fakih, Rashid Maidin, siapa lagi terlibat dalam regimen ke-10, Abdullah Sidi dan sebagainya, lari masuk hutan terlibat dengan komunis. Kelompok inilah yang diangkat sebagai pejuang kemerdekaan pada hari ini. Hari ini dah ditulis buku ini begitu banyak sekali. Sampailah keluar buku tentang Chimping. My Side of History. Dah boleh dah Chimping tulis perjuangan dia. Ini yang saya kata fasa, saya lompat ni, fasa keempat ni. Sejarah perjuangan. Dikala golongan agama yang terlibat dalam sejarah penubuhan gerakan tersebut, dia ada di mana-mana, tak ada sejarah dia. Tiba-tiba dia angkat satu kelompok saja, iaitu kanan saja. Kiri pun tak ada tempat dalam sejarah ini. Kemudian yang kanan ini pada hari ini dibuang terus. Akhirnya saya dapati sejarah kanan, kiri, Melayu ini telah dihapuskan. Yang ada adalah Melayu yang terlibat dalam komunis. Dia jadi pelik. Tapi itulah yang telah dimasukkan dalam buku sejarah kita ni. Saya nak jelaskan pada anda semua bahawa sejarah kita pada hari ini sebenarnya banyak yang telah terpesong. Salah satu sebabnya adalah dahulu ahli sejarah menulis sejarah ni tak ada rujukan, tak ada rekod dan tak ada sumber. Sekarang ni sumber telah muncul dengan begitu banyak sekali. Dan ceritanya sudah pun berubah habis 360 darjah sejarah dia. Kita boleh nampak dah siapa yang berjuang, siapa yang terlibat dalam persubahatan, siapa yang mengkhianat. Sejarah itu semua ada. Apa peranan kiri, kanan, komunis, golongan agama, semua ada. Semua dah tak boleh ditutup lagi. Cuma masalahnya sekarang ni ialah benda sejarah yang macam ni. Kita nak tulis dia jadi payah. Dia jadi benda yang kalau nak cerita dia jadi salah. Itu apa benda? Perjuangan orang Melayu secara menyeluruh ni. Kanan, kiri, agama, bahkan kelompok yang terlibat dalam komunis, regimen ke-10. Nama mereka ni, Syamsiah Fakih. Apa maksud Fakih kat situ? Lahir daripada madrasah. Ibrahim Yaakob, sekolah Melayu. Ahmad Pustama, sekolah Melayu. Tapi asas sekolah Melayu adalah sekolah macam madrasah juga. Sekolah agama juga. Dan ramai daripada golongan agama ni, daripada kelompok madrasah terlibat dalam komunis pun. Kerana apa? Kerana madrasah dan pondok inilah yang melahirkan kelompok kanan dan kiri ini. Burhanuddin ke Za'bar ke Ahmad Bustam. Dia lahir daripada pondok dan madrasah. Burhanuddin ini dapat pendidikan pondok. Jadi pejuang. Kelompok ini dapat tempat dalam sejarah. Tetapi institusi pondok, ulama yang sebut nama Syekh Abdullah Fahim ke Al-Falambani tadi apa semua, tak ada tempat dalam sejarah ulama. Bahkan Syekh Abu Bakar Al-Baqir yang terlibat tubuh Hizbul Muslimin pun tak ada dalam sejarah kita. Ini tak kira lagi. Menarik. Nama-nama seperti Aisyah Ghani. Pernah dengar tak Aisyah Ghani? Aisyah Ghani ni ketua wanita UMNO dahulu. Madrasah ni. Belajar di madrasah. Kiri. Masa darurat, British isytihar darurat, sebahagian lari ke Indonesia, sebahagian masuk komunis, 80%, 90% lagi masuk UMNO. Abdul Aziz Ishak, Aisyah Ghani, Ghaffar Babur, kiri dalam PKMM. Ramai lagi ni nama ni. Saya pun dah tak ingat dah. Nama-nama ni saya ada tulis. 80%, 90% lari masuk UMNO balik. Maka akhirnya dia jadi kiri balik. UMNO pada masa itu. Masa itulah UMNO menjadi organisasi yang menuntut kemerdekaan. Bahkan kalau baca cerita, rekod-rekod dalam tu, keluar cerita pelik-pelik. Ada gerakan bersenjata. Disebut Barisan 33. 33 orang, Ketua Ilyas ada Jumbik, cuba lawan British. Angkat senjata. Kumpul senjata, kumpul polis tentera nak lawan British. Tapi telah dikesan dan kemudian British hapuskan gerakan tersebut. Hampir nak
diharamkan. Dan saya kata Datuk On pernah berjanji angkat senjata lawan British. Itu keadaan suasana dahulu. Kita nampak macam kanan ni pro British ya, yang berjuang hanya kiri atau komen. Sebenarnya semua orang telah berjuang dalam kapasiti masing-masing untuk merdeka. Kalau tak ada kelompok yang bersatu ini, kanan, kiri, golongan agama yang mendesak pada perjuangan kemerdekaan, British tak beri. British tak akan beri punya. Masa British perkenal Malayan Union itu, projeknya adalah jajah seluruh tanah Melayu, pecat semua sultan, rampas segala harta dan hak kedai kaum Melayu, beri kerakyatan pada orang asing. Melayu, tanah Melayu pada masa itu akan terhapus. Pada masa itu bila ada perpaduan kelompok kanan, kiri dan agama ini dalam organisasi tersebut yang ditubuhkan tahun 46, maka selamat daripada projek British tersebut. Dia jadi bertukar daripada rancangan Malayan Union kepada Federation of Malayan Union, kemudian Federation of Malaysia. Kalau tahun 46 tu orang Melayu tak bersatu, tak lawan betul-betul British, saya ingat kita tak ada dah di sini sejak tahun 46 tersebut. Saya dah lompat dah perbincangan ini kerana masa tak mengizinkan. Saya berharap supaya tertanam satu perasaan untuk minat pada sejarah dan perasaan untuk tertanya-tanya kenapa sejarah yang saya terangkan agak berbeza, dan perasaan untuk baca. Ingat, sejarah ini orang kata kalau nak hapuskan satu bangsa, hapuskan sejarah dahulu. Dia tak tahu dah sejarah dia, maka dia akan kehilangan segala jati diri, keberanian dia, hak. Dia tidak akan menuntut sejarah ni. Dan sejarah yang ada pada ini, orang cuba remehkan, selewengkan, kaburkan, angkat elemen perjuangan yang lain, kedaikan perjuangan orang Melayu ni, kedaikan perjuangan ulama' ini. Saya tak pasti sengaja atau tak sengaja, tetapi dia macam bila dah ditegur, bila dah dikitik pun orang tak peduli juga. Dia kekal macam itu sampai kali ini. Satu masa nanti saya kata, saya ulang yang apa yang saya sebut tadi, kalau tak dibendung pemikiran yang mengangkat perjuangan komunis ini sebagai perjuangan kemerdekaan, hukum mereka ni begitu banyak sekali, tiap-tiap tahun muncul. Maka saya percaya satu masa nanti, perjuangan komunis akan diangkat sebagai perjuangan kemerdekaan. Di situ saja saya berhenti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih.